Grey tak ngantuk ke tak? Tidak. Semalam tak adalah. Semalam cuti lah Oyen. Mana ada stream semalam? Miss you. Halo, halo. Waalaikumsalam. And happy Sunday, thank you. Waalaikumsalam semua. Hello. Dia sedang bercakap dengan siapa ya? Dengan siapa? Cuba tekan. Oh, Sarah. Sarah kat mana? Ada dekat area Gym City. Gym City. Okay. Malam ada nak deal sesuatu kan? Dengan Ben? Yes. Nak jumpa kat mana? Bila? Why nak sekarang? Dekat Sekarang? JP lama? Rumah belakang. Kat belakang. Belakang GPN ke? Rumah Belon? Yes. Okay, ngam Ben dah ada kat sini ni. Situ ambil sana. Okay. Siapa Farah? Farah siapa? Tak ada Farah. Mana ada Farah? Sejak bila ada Farah? Bukankah tu dah suka gelap? Tak. Apa yang meletup ni? Tapi sering ya. Allah Akbar. Sorry bang. Thank you Rara. Semoga dia murahkan sikit. Waalaikumsalam. Sejak bila pula aku jadi berat-beratan?
Waalaikumsalam kakak Ayu. Kejap. Tekan kontrol awak. Awak tekan kontrol. Tekan kontrol. Sebab tadi kan awak tekan shift. Apa benda Syak tengah kontrol. Waalaikumsalam tak sini. Ni kena tukar dekat keybind. Sebab kontrol dia ada. Okey. Halo. Aduh. Aku tak pakai siapa Sarah. Kalau tu tak tengok tu. Tak sini tak tengok. Sarah ke? Nanti kau ada nampak orang lain ke? Okey, okey. Ada dalam sini ni. Ada. Okey. Bincangkan tu. Ya salam. Sebentar ya, ya salam. Aku dah mula semak dengan phone ni. Flight mode je, Sarah. Okay dah. Nan. Okey. Malam tak sempat nak berborak panjang sebabkan gangguan tu. Yes. Aku pun dah mula semak dengan orang. Aku tak rasa aku boleh pakai orang ni. Dah tak boleh pakai diorang. Sebab semuanya nak hapuskan aku. Yes. Why ah? Aku pun tak tahu apa yang diorang sayangkan sangat dekat Grey tu. Oh, Sarah. Jangan bagi Grey tu muncul. Yes. Sebab tu kau kena tolong aku. Apa yang kau perlukan? Apa yang aku perlukan? Aku bagi tahu kau lah. Aku nakkan di Pablo. Why? Pablo. Aku rasa aku tak boleh jumpa Pablo. Sebab setiap kali aku jumpa Pablo, aku tak boleh nak kontrol. Automatic Grey muncul. Dan aku dah mula semak. Oh. So, itu titik kelemahan kau ya, Sarah? Yes. That's why aku nak di Pablo mati dengan Grey. Faham. Jadi kau perlukan bantuan aku untuk padamkan di Pablo. Macam tu? Yes. Sebab aku tak rasa
kau nak buat benda ni. Aku cuba dengar semalam. Dan dia pun tak terima kewujudan aku. Sedangkan aku yang tolong dia. Rio tak habis-habis nak Grey. Aku Grey tu tak sesuai kot. Baik yang ni Sarah. Senang betul nak gunakan Okey. band ni. Apa plannya? So, kau nak tolong aku? Of course. Takkan Grey tak muncul balik. Biar Sarah yang take over this body. Cantik. Dah ada orang yang boleh aku gunakan. Benda pertama adalah aku nak singkirkan di Pablo. Dan siapa yang akan jadi penghalang untuk aku hidup, automatically aku nak dorang pun ikut hilang sekali. So, Kau boleh tolong aku? boleh. Tak ada masalah. Walaupun aku kena hadap Rio, tak ada masalah. Don't worry. Kalau kau ikut aku boleh janjikan kemewahan. So, kau kena ingat selama hari ni idea-idea yang besar, rompak, hijack, ingat daripada dia. Budak tu tak boleh pakai lah. Ya, Dia itu tak ya. tahu apa-apa dalam kehidupan. Sebab tu aku semak. Anda? Ya, itu yang aku cakap dengan semalam dengan budak-budak ni. Sibuk nak Grey. No. Semua ni aku tahu Sarah yang gerakkan. That is why aku halang diorang untuk pulihkan Grey. Yes. Selama hari ni yang banyak tolong naik Frank adalah Sarah. Semuanya idea aku. Tapi Betul. tak kenang jasa. Tak Okey. apa. Kalau diorang tak nak buat, aku tahu kau boleh tolong. Kau boleh buat kan? Boleh. Dan Tak ada masalah. kau duduk dengan aku. Banyak benda kemewahan yang akan menanti kita. Yeah. Inilah dia yang aku nak dengar. Ini Tapi daripada kan, tadi radio ni semak je bising. Aku terus tutup je radio ni. Tapi kan, ada satu benda yang aku kurang lah daripada kau. Sarah. Semalam kenapa kau menghilang? Kenapa kau hilang? Sebab Kenapa kau biar Grey tu muncul? the reason aku tak muncul sebab benda tu akan padahkan kat kau. Kalau aku biarkan aku yang take over, silap-silap kau yang mati kat situ. Sebab tu aku hilang. Tapi kita still boleh gunakan orang. Kau rasa dia masih boleh dengar? Ini Sarah lah. Kalau aku boleh jadi Grey, macam mana? Ha? Sebab setahu aku diorang akan dengar cakap Grey tu. Betul. Takkan aku tak boleh berlakon jadi Grey. Tapi kau Aku seorang je suka. tahu itu aku. Aku berlakon jadi Grey pun sebab aku nak kerja aku jalan. Kalau nak mengharapkan Grey, Memang takkan ada lah.
Betul. Okay. So kau Aku dah tahu faham. kan macam mana nak buat dorang jalankan kerja? Yes. Aku dah tahu. Dan So aku dah what, faham. kalau kau nampak aku macam grey, don't worry, this is not grey. Aku just berlakon untuk kerja aku jalan. Okay. Tapi kau kena hati-hati bila si tua Pablo tu datang jumpa badan ni. Grey tu akan muncul kan? Yes, sebab tu aku nak kena jauhkan dia dengan grey. So aku tak suka. Aku tak boleh lah nak hidup yang lama dengan grey ni. Aku dah mula semak. Aku nak dia mati dengan bapak dia. Kiranya kalau di Pablo mati, kau akan take over badan ni? Fully. Fully. No reason untuk grey hidup. Okay. Aku akan tunaikan Cantik. biar Senang Grey betul nak akan pancing si muncul lagi benda. dalam badan ni. The only Sarah. Ya, saya dah ada orang dalam backup. Nice. Tapi kan, aku ada benda yang aku kurang setuju dengan kau. Kalau betul lah kau suka aku, kau sanggup buat apa saja je kan? Iya. Termasuk family kau pun kau sanggup tu ke? Iya. Nice. Tunjukkan pada aku kau punya kesetiaan kat aku. Boleh. Aku akan panggil family. Aku akan cederakan dia depan kau. Good boy. Cantik. Yang ni aku nak. Ini aku suka. Asalkan kau pegang teguh kata-kata tu. Jangan bagi Grey keluar daripada badan ni. Don't worry. Aku tahu apa yang aku buat. Aku tahu apa yang aku nak buat. Lepas no more grey. No more Grey. Tapi Only Sarah. kita kena hapuskan yang kat belakang selepas kerja kita settle. Siapa jadi penghalang, yang itu yang akan pergi dulu. Kena buat satu persatu ni. Yes. Sebab aku dengar ramai juga jadi penghalang aku nak hidup ni. Ramai. Apa yang diorang nak sangat dekat Grey, bukannya Grey boleh buat apa pun. Itu yang aku bagi tahu diorang. Grey tu lemah. Wah, tetap aku dipersalahkan. Aku cakap yang buat tu bukan Grey. Tetapi satu lagi, aku tak dedahkanlah nama kau. Still diorang cakap aku ni gila. Waalaikumsalam. Thank you Zaro. Don't worry. Kau tak gila Ben. Aku akan naikkan kau punya martabat. Time tu kau boleh pijak diorang satu persatu. Tu sekalian tu. Sampai masa kat situ diorang yang akan sujud kat kau Ben. Tolong Sarah, jadikan dia seperti kenyataan. Aku tak sabar nak pijak Zack tu. Dan Rio. Dari after
kita punya kerja dah settle lah. Tak boleh pakai kau pijak lah ada orang lumat-lumat. Aku akan bagi kau handle. Oh, Sarah! Polis, Sarah! Lari! Oh, sebangangnya polis. Jangan buat kerja. Gari dia. Cik jangan lari, cik. Sila serah diri. Bangang. Cek nama dia. Macam tu dia kawan kau tiarkan kau. Saya tak Imbas cek badan dia. Tengok nama dia apa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. This is my Pokemon okey. Apa Dia akan buat Kemon sedikit semakan badan. asyik dia? Tak kenal pasti betul ke awak ni? Encik Grey ni. Shibal lah. Dia. Grey. Suspek telah didouble confirm Aku jom bawa balik balai. Untuk siasatan. Betul, Grey. Ijal. Anggota, kita berjaya membekas suspek berkenaan lah. Ya Rabbi. Awak jaga betul-betul suspek ni. Baiklah. Kereta aku bangang. Aku jom balik balai. Ya salam. Bagilah bernafas dulu. Bodoh punya Ben. Boleh lari macam tu je. Benda tak masalah pun hari ni. Puan, awak siap? Puan Grey? Hari saya sihat. Oh, sihat. Awak okey tak ni? Awak gelak kenapa? Tak ada Awak gelak kenapa? Sihat ke? sihat je. Just tengok fun. Saya takut lah Tuan. Dia gelak macam ni Tuan. Apa yang fun? Itulah. Awak dah kena tangkap lah. Dia kot. Awak kena tangkap pun fun lagi Itulah korang tak tahu. Apa Oh. itu yang kami tak tahu? Ha? Apa yang kami tak tahu dan awak boleh ceritakan ke kat kami? Apa yang awak dah buat ni? Kau tak Sampai keluhan saya mengamuk macam ni ni? korang takkan faham apa tu fun bagi penjenayah. Ya Rabbi, ya salam. Ramadan. Bawa penyangak ni ke bilik siasatan ni. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Pijak gayang. Badan dia ada pistol ke? Takut sekejap lagi dia TH pula kita sekejap lagi Cek dulu Tuan. Tak apa, bawa dia ke bawah lah. Kes apa dia buat ni? Ijal. Allahu Akbar. Jumpa nanti awak siasat ya. Saya ni. Nak siasat apa? Awak tanya dia. Awak lah tanya. Awak dah check body poket dia. Mak tahu dekat celah-celah kaki Saya dia tak ada boleh selit cek pisau ke pesan. apa. Sekejap, saya dah check balik. Double check pula. Check balik ni. Waalaikumsalam. Pastikan betul-betul suspek ni clear. Badan clear.
Encik. Encik Gray minta buka mas. Ya Allah, berapa banyak emas dah. Sebelum tu, sebelum kita memulakan bilik siasatan Encik Gray, awak dengar jelas suara saya? Dengar, bagus. Okay. Awak sama sekali untuk menggunakan telefon bimbit Jikalau saya melarang, so benda tu awak boleh buat lah. Itu yang pertama. Yang kedua tak adalah. So, Yang Banyak pertama ni. apa tadi, Mbak? dia melarang dia untuk menggunakan telefon bimbit. Okay. Saya terlupa lah. Saya kenalkan diri saya adalah ASP Just Spider selaku ketua unit. Dengan saya akan menjalankan siasatan atas awak. Encik bernama Gray, betul lah? Betul. Apa awak sengai-sengai ni? Apa yang lawak? Awak rasa benda kelakar ke apa kat sini? Nampak muka saya macam raja lawak ke apa nak gelak? Ha? Awak dah nampak kat kepala saya ni ada stiker proton. Awak dah nampak kan muka Imbah ni ada muka macam lipas? Ha? Untuk awak gelak? Ada lah sikit. Oh. Terus proceed, Okay. Faizal. Soalan pertama. Aku nak tanya kepada kau Gray. Silakan. Macam mana kau tahu barang-barang kami nak hantar yang kontena tu, macam mana korang tahu kami nak hantar sedangkan benda tu korang tahu? Macam mana kau dengan budak-budak kau tahu? Awak lah soalan kau je. Tapi tak apa, aku tak salahkan kau. Aku hantar budak aku untuk follow kontena tu. Okey, faham? So kau mengaku lah engkau ni curi kontena tu kan? Betul tak? Yes, aku yang curi kontena tu. Jadi, ada masalah. Terima kasih. Oh, ni lah mengaku. Okey, Imbah. Ingat. Dia penyengak. So satu kesalahan tu, dia curi kontena aset tu. Dengan kesalahan kedua saya nak tanya. Mana budak-budak kau? Budak-budak aku. Budak-budak kau gini ya? Kenapa kau nak tahu? Tak, tanya je. Dengan lagi satu lah, kenapa budak kau tinggalkan kau? Kesiannya, suram-suram. Asal? Tak apa, kena ingat. Tinggal tak bererti diorang tak boleh buat kerja. Yelah, kau nak gelak macam orang gila ikut suka tinggal lah. Tapi kesian, kena tinggal lah. Tapi, saya rasa Imbah, sabar sekejap, saya panggil budak-budak tu. Abang siasat dia sekejap. Sekejap. Alamak, Ijal, kau yang bagi tahu kontena tu. Ada apa-apa soalan lagi, Tan? Macam mana? Gampang, Ijal yang bagi tahu jawab kontena lah. tu. Boleh jelas sama saya? Jelas. Tadi awak makan apa? Saya tak makan, Tan, daripada tadi. Oh, ya, awak. Yang tadi tu adik awak ke apa yang lari tu? Anak buah awak? Tak adalah tu pakcik saya. Pakcik awak pun lari. Orang jangan jumpa ni jumpa Syarif kat atas. Tak adalah, kalau awak belum makan nanti saya nak banjir awak makan lepas ni kan. Terima kasih, Tan. Terima kasih. Sorry maafkan saya. Rin nak tanya. Silakan. Tak bosan ke jadi penyangak? Tak. Bosan ke? PDB asyik tumpaskan awak dia. Tak bosan ke? Asyik kalah. Kalah tak apa. Tapi Bagi tahu kami je pegang- apa planning kau sebenarnya. Ya. Bagi tahu je. Kau nak plan apa? Aku nak plan apa? Tak ada apa. Just sekadar nak have fun. Nak tengok function ke tak PDAP ni. Imbang? Sekejap. Imbang
Bah nanti awak follow dorang escort tau. Saya ada Baik, urusan jap. terima. Baik. Gampang Lagi ke ni. nak soal siasat penyangak ni? Sebab saya tanya budak-budak ya. Sudah kurang lebar muka dengan cotak tak? Atau nak lepas saya? Benda kalah, tak apa. Benda boleh repeat. Betul. Aduh, ai. Takkan tak ada apa-apa lagi soalan tu? Dah itu je lah, kau dah buat pengakuan atas curi kontena. Kami akan nyatakan hukuman lah. Okay? Bah, hantar dia Sungei Buloh. Aku tak nak tengok muka budak penyangak macam ni. Buat semak kat balai. Bah, Baik. Jap. Ijal Nak tak kenal suruh dia hidu lah untuk kali terakhir bilik siasatan ni. Bagi dia hirup dulu udara-udara ni je. Ijal. Kau bagi dah, dia bau-bau nafas kan bilik gelap ni. kau dah lah aku yang bayar. Aku yang bayar kau. Kau tunggu Ijal. Jom, deposit je. Ijal. Kau pun aku yang suap makanan. Duit semua daripada aku. Kau nak cakap penyangak ni tak penat. Padahal kau pun nak duit daripada kontena tu. Sebab tu kau yang bagi tahu kontena tu pasal kat aku. Aduh, lawak lah polis ni. Anggota, dah standby ke semua? Tunggu lagi 3. Baik. Ni dah turun dah. Saya akan sumbat lah. Keluarkan Ya. happy MPV lagi. Ijal. Kau Jan. pun makan rasuah daripada aku. Sekarang kau nak bela macam kau pula yang betul. Dia baru turun ke? Sini Kau je. tunggu Ijal. Kau Ambil kunci. masukkan aku dekat Sungai Buloh. Aku akan bongkarkan. Tu standby semua, awak punya peralatan semua pastikan. Rahsia kau Komplit. Ijal. Okey? Kita akan Ni Jan. membawa ataupun mengantar OKT ni Sekejap, ya. sejenis profile, okey? Minta anggota semua standby. Nampak? Anggota semua jangan Ya leka, Rabbi. jangan leka, jangan cuai. Seminit pun saya Pergi. cuai. Tak Aduh. Macam mana ni? Kau ada. Kabel tie pula. Masuk. Tok kabel tie pula. Macam mana nak masuk? Masuk, boleh masuk. Yelah, kau panjat. Driver pun tak ada. Kau aku yang drive kau. Boleh ke? Boleh, jap. Oh. Ini aku yang drive sekarang. Satu kerja Gulak pula. semua. Baik. Heish. Oh, nak kena jumpa polis dulu baru boleh keluar daripada balai. Apa punya teruk polis ni? Thank you. Pak Cuan. Terima kasih. Ijaz ni tempat tiket berat. Ni. Itu. Yelah. Awak tak baca dak check ke? Aduh. Mereka salah. Okay, Lagi, halo. D9. Yelah. Bila awak mengantar ini badut ni kat dalam Sungai Buloh ni, Aduh. saya nak awak berhati-hati, faham? Baik Don. Dia adalah high profile OKT. Saya nak awak gagal kalau boleh. Baik Don. Okay, Syarif, Apa benda Ijaz? saya akan serahkan awak menjadi HO menghantar dia pergi Sungai Buloh, faham? Baik Tuan. Okay, baik.
Tu kan cara cakap baik lagi. Baik, ni kumpulan kita panggil operasi kamera ada. Ha? Ada dia. Boleh? Kita akan hantar kanak-kanak taman. Awak hantar dia Singapura, jangan hantar dia pergi playground tau. Jadi. Baik. Ah, Saya Ah, nasib baik tuan cakap, kalau tak saya memang hantar ke playground lah. bukan Syed, bukan. Okey baik tuan. Soalan terakhir, apakah hukuman yang akan dikenakan? Dengan hukuman dia, hukuman 30 hari CS, 30 hari disebabkan dia mencuri kenderaan kontainer lah, aset PDB. Baik tuan. Okey. Selamat menjalankan tugas. Baik tuan. Baik, Tan. Tolong katakan. Ni Jihan awak tak kata hormat tu ni awak. Kajian? Kawan Ah, kami saya kita boleh. pakai budak-budak. Ah, kita Saya kata. akan bawa ni lah. Kereta ni. Ah. Bawa tu lah. Mana ada kunci? Ada kunci tak? Kita bagi dia orang settle dulu kejap. Ada siapa ada kunci jeep? Alah kunci. Kita tak boleh Badan lah. saya 3619. Tak jalan ni lah. Salah orang Ijal ni buat main. Mantap. Betul. Kata kau Ijal. Satu hari nanti aku akan bongkar kerja-kerja kau. Kau makan pun duit rasuah daripada aku. Dasar tak kenal Woody. Ijal. Kau dah makan duit rasuah daripada aku. Lepas tu kau nak tangkap aku. Lepas ni kau nak makan duit dari siapa? Nak mengharapkan IGP kau. Lambat lagi dia nak bagi duit lebih. Itulah. Dah kaya lupa diri. Yo, Ijal. Kalau dah tu kan, aku masuk sekali ke aku stay? Ijal gampang. Kau relax ya. Aku revenge kat Ijal tu nanti. Tak ada duit cari aku. Ada duit kau tangkap aku ya Ijal. Lawak lah Ijal ni. Halo. Iya, adik. Yang lagi susah. Kau keluarkan dia sekarang. Kau keluarkan dia sekarang. Baik. Ataupun kau mati kat sini. Baik. Saya akan keluar. Kau keluar. Ya. Sabar. Semua tenang. Aduh. Baik, saya akan lepaskan dia. Semua buat tenang. Timah, pengsankan ni. Rocky, pengsankan polis ni. Pengsankan. Jangan tembak, pengsankan. Ya Allah. Ish. Pingsankan pun. Kau dah buka belum? Dah buka cover. Dah buka. Kaki sakit. Dah buka. Kau tak roti kau. Belah saja, pukul dia. Sekejap, tunggu medik. Yang atas Dia macam buat mana? apa kat Grey? Grey ni? Yang atas macam mana, Abdi? Timah atas macam mana? Mati. Abdi. Aish. Kau tak tahu kau. Kau dah tak bagi dia ni. Kau pergi tengok atas apa jadi. Dia tengok orang Grey. Korang info korang. Tadi dah ada medik. Info ada yang atas tu.
ke? Boleh angkat. No. Go. Cerita Abdul. Tan 600. Oh. Sakit perut aku. Alright. Doktor, kejap, doktor. Okay. Alright. Kejap. Kau ada. Kau ni, ni. Belum. Ada. Sakit. Jom cepat Gri, tak ada masa ni. Sakit. Kau tunggu kau. Kirim salam dekat Tuan Ijal, ye. Tunggu kau budak. Cepat Gri. Tunggu kau. Aku yang hantar kau ke playground. Aduh. Yang lain semua gerak balik markas. Macam mana Gri boleh tangkap Gri? Gri? Macam mana Gri boleh tangkap? Dia jalan tadi. Tiba-tiba polis datang. Timah macam mana Timah? Sebab apa ni, Rio dah dapat si Grey ni. Sekejap. Timah ada tak kereta siapa-siapa yang Timah ada kunci? Sudah Timah, ada sistem. Sana ada polis tak? Sana ada polis tak ada? Timah? Kereta ni kereta apa? Tak tahu lah. Kereta apa lah. Dah tak tahu lah. Dah sakit perut lah ni. Tengok budak-budak buat kerja. Macam tak ada pakai. Timah dekat mana? Kau kat night club night club. Okay. Semua dalam band ni. Dalam band apa? Tak tahu. Itulah. Mungkin tu lah kot tu. Yang depan tu. Medik punya ni. Dalam ambulans medik ke apa? Oh. Okay, Timah pergi night club. Tak Rio boleh. pergi balik markas. Sebab bahaya ni Grey kat sini. Tak ada ni. Timah. Uncle nak hantar dia ke Sungai Buloh kan? Kita tukar. Tak payah. Ini serah diri. Lalu dalam Gri, takkan nak hantar kamu pula. Lalu luar nak kena tangkap. Lalu dalam. Gri cakap apa tadi? Yang jalan, polis datang tangkap Gri. Dia ikut dari belakang. And then masa tu Gri kat mana? Geri. Bawa motor buat jalan. Bawa motor. And then polis tangkap Gri, tahan Gri, tangkap ke apa? Macam tu. Dia nak suruh kena berhenti. Tapi kena lari lah. Kita kan wanted. And then macam mana Ben boleh tahu pula? Sebab Ben dengan Geri sekali. Gri buat apa dengan Ben? Ini mesti dia nak korek ni. Oh, Terang ke Ben ajak Geri jalan-jalan. Geri ikut je lah. Sekali dengan betul Ben. ni? Betul, dia meringankan RP. RP berat terus jadi ringan. And then masuk kat dalam, polis tu ada tanya apa-apa. Dia tanya mana Tanya apa? korang. And then Dia tanya pasal kontena. Tapi sejak bila kita hijack kontena? takkan Gri tak ingat kot. Baru beberapa hari lepas. Gri tak ingat ke?
Kenapa dia babi geng kita? Itu lah tu. Jom kita sondor kereta dia. Sekejap sodok lah kereta dia babi geng kita. Bro. Ha. Tempat kita ni bro. Ni. Ini jumpa kat Besi Buruk bro. Cantik-cantiknya dekat kereta ni. Alright. Jalan dulu bang. Jalan. Oh, banyak cakap bang Kena sodok. Tak baik bang. Kita kena buat jahat biar jahat betul. Banyak lagi tanyakan dah Dia kena mesti bisa sodok. tanya kan. Rasanya kan lepas ni dia takkan tanya siapa-siapa dah kot. Itulah padanya. Itu buatnya. Kesian abang tu. Nampak TV cakap aku tak nak tanya abang tu. Lepas ni dia nak tanya orang 2, 3, 4 kali fikir. Buat akal dia. RP dah terlalu ringan bye. Dia jadi itu lah tu. Siapa dah sampai sini? Ni Ketisha. Ini kereta kebelacan. Ni Ketisha ni. Mana hood dia? Dah mana orang? Ni. Hah? Okey tak ni? Okey. Sure ke? Yes. Confirm okey. Sebab aku tengok muka kamu je tak okey ni. Thank you, Fina. Tak serius. I'm okay. Ni mana dia orang? Kejap. Tima, Mana rambut? tu rambut dia warna biru tu. Ni rambut dia warna biru ni. Nampak tu? Hello brother. Nampak tu? Ini Call me Kak Chu Timo. Kak Cutima? Tengok rambut dia. Sekejap. Boleh buka helmet kejap? Tahan nafas sekejap. Alah, Tima makin ragat tu. Okey. Pakai balik. Oh, nampak. Kamu dah macam ikan dah, Tima. Kan Timah Korban, Timah Jorong. Tapi tak nak letak nama Jorong Timur kan. Nampak macam awam sangat. Nampak? Nampak tak? Macam mana Grey? Bodoh lah.
Dah tak ada, dah Macam mana muka panjang-panjang. ni? Nak buat cover album okey tak? Timah Okey. nak keluarkan lagu. Lagu apa Timah? Kalau dan pandang kolik bintang yang jauh tak sano. Asal. Aku nak tak dong cover album. Penuh lah, kasih penuh lah Timah. Kau nak bayar lebih lah kalau kasih penuh. Kena bayar lebih pula. Lagi sini tu. Ha? Lagi sini. Gimana? Tadi yang tadi, album tadi. Ya. Timah, Ha? tadi kalau kamu ke sana tadi tu, Ha? apa jadi? Tadi tu. Ha? Dia nak komplain lah kan. Komplain apa? Kau tahu. Rocky dah lah. Kau nampak kan tadi Abang Rio dia menggelupo kan. Maksudnya dia poning. Dia poning dia nak bawa kereta. Lepas tu dia tak bagi kunci. Time tembak-tembak dengan polis tu dia poning. Lepas tu naik kereta ada satu polis tu nyuruh. Bila naik kereta dia kena tembak dah dengan polis tu. Dah meninggal. Dah meninggal pun nak bukan meninggal lah. Pengsan pun nak bagi apa. Bagi kunci macam mana? Tu yang Eden. Dah sekarang ni kamu sabar. Ha. Habis tu kamu masuk dalam van ambulans tu macam mana? Kebetulan ambulans terlalu. Eden pun buat-buat macam rakyat biasa. Bang, bang, tolong hantar apa boleh? Macam tu. Macam tu lah. Dia yang berhenti. Nampak tak antara dia ramai orang ni kamu paling function sekali. Cantik Tak Timah main. pada function. Paling function walaupun main-main. Otak boleh pakai. Paling function dan tak mati. Paling padu. Ini yang kita mahu. Rambut baru, semangat baru. Ya. Timah jangan banyak songnya sudah. BRP Madani. Madani pula. Tak boleh lah teruk sangat lah rambut dia ni. Sekarang ni lain mana? Yang lain kena cukup ke? Update. Ada yang siapa dah radio lah. Kena cukup lah tu. Damn. Cantik. Tinggal seorang ke Pascal lah. Tadi kategori terbang ke? Oh, terbang. Dengan aku terbang. Oh ya. Best tak terbang? Dia macam mana tahu kan macam gini. Habis tu kalau tak terbang dengan kamu macam mana nak lepaskan? Masalahnya kalau terbang tu boleh je terbang dengan kereta lain. Kereta gerai janganlah. Kereta depan tu dia kereta depan tu dia ngelak. Yang belakang yang kategori tu tak pandai nak ngelak. Tu yang melambung tinggi. Angku tengok Masalahnya kamu. tahu. Boleh tengok tiba-tiba kereta dia kamu boleh terbang sesaat tinggi. tau. Dia bukan kereta je. Tercampak terus keluar daripada kereta. Tiba-tiba I believe I can fly. Tapi bila orang tanya Gri pernah terbang tak? Pernah. Pernah dulu terbang tinggi. Macam si Tinggi sangat. At least ada pengalaman. Betul. Tak apalah, tak payah ada pengalaman pun tak apalah. Tapi okey apa macam tu tadi kan? Best kan? Best kan? Biasa Gri duduk sebelah angka nak kereta tu kan. Ni kali ni Gri kena terbang. Okey. Tapi angka macam nak merasa. Tapi dah faham lah perasaan abang yang kena sodok tadi bila tanya ni kereta apa. Abang tadi tu mesti menyesal kan? Dia takkan tanya lagi. Lepas ni nak tanya pun fikir 10 kali. Masalah dia memang tak nak lawan lah tu. Dia tahu surrender. Siapa? Abang tadi? Abang mana ni kawan aku sebut? Tak, tadi masa kita nak on the way ke sini, ada abang tu naik kereta Satria. Dia tahan kita orang. Bang, ni kereta apa bang? Kereta ni kereta bersih buruk. And then Rio suruh dia jalan dulu. Di tengah jalan dulu tu Rio sodok dari belakang. Terbang kereta dia. Tapi polis tu. Tapi Rocky tadi suruh pingsankan. Dia Ya Allah, itulah tu. Lepas tu bila dia dapat nak pingsan kan. Gelabah. Dia pingsan dengan budak. Allahu Akbar. Dia nak rasa macam Kak Long kat situ
Saya rasa tadi masa tengah baring-baring tadi kan, masa ada mimpi lah. Aku tak reti kau ada suara tu. Ada suara tu masa saya tengah baring-baring kan. Saya macam ada terdengar suara orang. Kau tak reti kau. Suara dia ni lah. Dia marah kau tadi. Kau tak reti kau. Iyo. Mantap lah Dua- Timas menjadi rambut baru ni. Ya, agak makin garang kan. Makin garang. Weh. Garing tu. Ini suka ni. Wah. Macam banyak. Timas. Lopez tu tadi. Dah lah tadi tu tak roti kau kan. Yang tadi tu yang kali kedua tu pun. Kau pun ni kenapa kau bawa bagi kunci? Ikutkan kalau tak kena tembak tadi dah bebel lama dah si Rocky tu. Aduh, Timas masa naik atas semua dah down ke apa? Ha? Masa Timas naik atas tu semua dah down ke? Memang dah down lah tu. Sebab polis tu undur nak datang kat kita. Agak ada orang Rocky tembak kan tadi. Faham? Tadi Rio nak patah balik ambil Timas. Tapi memikirkan degree kan nanti kena tangkap balik. Faham, Timah pun sama. Timah ingatkan nak lawan kotor tu. Tapi memikirkan risan baik Eden lagi. Dia macam memang tu bijak. Dia bijak. Dia ni bijak. Iyalah. Sebab Eden tahu dia mesti dah low. Eden pun low. Mesti dia ingat Eden ada nyawa lagi. Eden lagi lah. Timas bijak. Sebab dia nyorok lama mesti dia low. Macam tu. Yo, tapi tu kono hantar tu. Kono hantar? Kono hantar Rocky pergi training lagi tu. Banyak tu dia punya ampu tu. Dia boleh mabuk kat sebelah Rio tadi. Yo. Tengah lagi-lagi tung jatuh. Masalah dia tak tolong Panadol. Itulah tu. Tak apalah. Lama-lama Jangan meletup sama. gelak. Lepas ni Grey Tak tahulah dorang. nak pergi mana-mana. Hati. Mana-mana apa tu? Hati-hati. Boleh ke salah? Kan tak pasal-pasal tadi kena tangkap. Masalah Nisha. Isha? Isha ada salah ikut Pascal. Dia ikut siapa? Isha ada lah tu dalam tu. Playground tu. Timah. Dah tak jadi Sarah dah. Pergi Sebab ambil depan dia. orang ni. Cik mana? Pergi ambil dia. Dah tak jadi Sarah Dia dulu. depan orang ni. Aku dah tak faham dah. Patutnya Grey. Waalaikumsalam. Macam ni lah. Macam ni kan? Tak payah berlakon. Sekarang ni kita berdua. Aku nak buat deal dengan kau. Jadi kau dah tahu? Aku dah hidu dah. Sejak bila? Siap bila? Sejak semalam. Sejak aku main kejar-kejar dengan kau dekat rumah-rumah ni. Tak payah nak berlakon lagi. Sekarang ni macam ni. Aku nak buat deal dengan kau. Aku boleh ikut apa je kau nak. Tapi dengan satu syarat. Kau janji dengan aku kau jangan apa-apakan Grey. Okey, kejap. Okey. Kalau kau ada syarat, that's mean aku pun boleh letak syarat kan? Apa syarat dia? Aku tak apa-apa dengan Grey.
Tapi dengan syarat aku nak di Pablo. Di Pablo. Aku nak buat apa? Ha. Aku nak dia mati di tangan aku. So kau nak aku perangkap dia? Yes. Tapi kalau kau tak boleh buat, tak apa. Si bye-bye tu kena. Aku boleh buat apa saja untuk Grey. Aku akan buat. Bye. Ini aku nak. Senang betul Aku akan nak dapatkan tangkap ni hero Pablo. ni. Aku bagi dekat kau. Puas. Puas. Janji aku. Janji dengan aku jangan apa-apakan Grey. Baik. Aku akan pakai janji kau. Kocak Jangan lah on the way. Kau duduk entok-entok orang kat sesekali situ apa tak kau keluar lagi. Kau dah bocorkan bising-bising banyak benda kena ataupun bau. kau ingkar janji kau. Don't worry, Rio. Aku tahu apa yang kau buat. Kalau kau boleh pegang janji aku, that's mean aku pun boleh pegang janji aku. Baik. Aku ikut rentak kau. Tapi kau silap, Rio. Kalau kau bagi di Pablo dekat So aku, sekarang ni apa plan kau? lagi senang aku nak bunuh Rio. Senang betul nak dengar cakap Rio ni. Sekarang apa plan? Sekarang ni aku rasa esok aku nak revenge. Revenge apa? Aku nak esok baby Tia. Dan Sebab Ijal tak kenal jasa. Dah suap duit, dia boleh penjara aku. baik. Bila dah dapatkan baby Tia nak pergi mana? Aku nak pecahkan kepala baby Tia tu depan mati Ijal. Baik, kalau itu yang kau nak, aku buat. So sekarang ni aku nak tanya kau. Kita Silakan. dapat baby Tia, kita nak bawa pergi mana? Langkawi. Lalu Jangan ikut darat, kita ikut air. maksud kau naik bot? Yes. Sebab kalau ikut darat, aku rasa banyak MVP dia punya kenderaan akan block kita dekat jalan tu. Sebab jalan tu ada satu je. So, it's better lalu air. Luas. Sebab jambatan ke Langkawi tu ada satu je. Bila-bila masa kita boleh block. Kena block dengan dorang. Baik. Aku nak minta satu dengan kau. Apa dia? Boleh aku bercakap dengan Grey? Untuk apa? Cuma nak bercakap dengan dia je. Aku rindu Grey. Silakan. Grey. Grey. Ha? Uncle, Ah, ya. kita buat apa? Tak apa, tak ada, kita tunggu yang lain. Tunggu yang lain. Abang tadi Kenapa? pergi kat pantai. Pandai. Tadi Uncle ambil kamu. Oh ya? Ah. Tak ingat ke? Tak. Aduh.
Kamu terlelap kot tadi dalam kereta. Itulah kamu. So tidur, tak nak tidur. Kan tidur dalam kereta. Sampai sini pun tak sedar. Mana boleh tahu? Yelah, jom. Mana yang lain? Tak tahu. Yang pergi mana? Tak tahu. Aku pun tak tahu dia pergi mana. Dari tadi aku tunggu diorang ni. Korang dekat mana ya?